Assalamualaikum sahabat-sahabat dan anak-anak Tauba. Semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki, amin. Ini ada sayur, ada carrot, ada telur. Ni nak masak apa ni, Tok Mak? Tok Mak nak buat boncis goreng telur. Boncis goreng telur. Ya. Bahannya tak susah, semua orang semua tahu, tapi cuma Tok Mak nak share juga sama. Dekat dalam tumisan dia nanti Tok Mak ada letak ikan bilis, telur 2 biji, bawang besar labu ni dihiris-hiris macam ni, 3 biji 3 ulas bawang putih, separuh carrot 5 yang macam ni, dan juga boncis. Lada ni ni Tok Mak ni apa nak cakap ni, yang kalau yang boleh pakai pedas boleh hiris lada. Kalau yang ada cucu yang nak makan tu tak payahlah letak lada. Mungkin rasa Tok Mak taruh ataupun tak taruh lah ni lada ni. Sukatilah, boleh nak taruh lada boleh, tak nak taruh lada pun boleh. Kena masakan yang simple ni, senang. Kalau ada telur dadah pun cantik ni. Ya. Okey sahabat, jom kita masak. Okey, just goreng sayur goreng boncis, goreng telur. Kita goreng dulu. Ikan dia punya tu Ikan bilis dia agak leceh. Telur lah, telur. 2 biji telur. Tok Mak masukkan bawang putih yang 3 biji tadi. Dia ada masak dengan telur. Kita biarkan dia masak sekejap. Ini bawang putih tu. Ini tak orang. Masak ni tenang ni, orang benar masak. Ya. Terlanjur kita nak makan ni. Ini masak telur boncis macam ni, Tok Mak paling suka. Ya. Ada telur goreng ni, telur dadah. Paling suka. Kalau yang lelaki tu lagi suka dia makan dengan nasi putih, dia tak nak lauk lain, dia minta mak dia nak sayur je. Kita masukkan kali ni. Ikan bilis tu kan? Bilis ni. Lalu Tok Mak masukkan bawang. Bawang putih pun sedap. Masukkan lada. Tok Mak taruhlah lada untuk bagi cantik warna gitu kan. Ini kita masukkan dulu Carrot. ya, carrot. Untuk nak taruh rasa dalam sikit. Untuk nak taruh sedikit boleh. Bagi rasa. Penyedap rasa ke? Ini memang ikan boncis yang biasa Tok Mak goreng untuk anak-anak kita buat makan yang sendirian, kali baru kita masuk
masukkan kobis pula. Kacang Kacang bonceng. bonceng. Tok Mak ni kadang cakap berabal lah. Okey. Macam ni. Agak-agak bonceng tu jangan terlampau sangat lodoh. Kalau lodoh tak sedap. Okey. Dah siap. Okey, sahabat, nanti kita hidangkan. Sahabat, ni kesudahan masakan hari ni. Masakan yang simple Ya. Bonceng goreng telur. Ni senang, paling mudah, senang lah, semua orang tahu lah. Terlanjur kita nak makan, kita buat jugalah. Okey sahabat, sedap ni. Jemput makan semua. Assalamualaikum. Ni kalau ada telur dadah pun sedap.